sabar tunggu keputusan. Saya harap semuanya berjalan lancar. Marinette, saya tak faham. Apa berlaku masa mesyuarat wakil guru yang risaukan awak? Di mesyuarat ni lah masa depan kita diputuskan, Tiki. Guru-guru perlu semak prestasi sekolah kita dan putuskan kita akan dapat teruskan pengajian yang telah kita pilih atau tak. Kalau saya jadi cikgu awak, saya akan kata awak yang terbaik. Terima kasih, Tiki. Ada yang tak kena, Marinette? Saya rasa tak sedap hati je, tak tahulah kenapa. Sampai sekarang, saya dan Alia menjadi wakil kelas. Bila rakan sekelas berikan borang kejayaan mereka, mereka juga percayakan harapan dan impian mereka pada kami. Yelah, saya kan nak jadi seorang wartawan, jadi saya kena buat pengkhususan dalam sastra. Mengarah filem. Tulis je Wira Pembela Bumi. Saya nak jadi suami rumah tangga. Sambil Miley selamatkan dunia, saya akan jaga anak-anak. Penanda rambut untuk unicorn. Mana ada macam tu, Ros? Oh, okey. Penanda rambut untuk naga. Nak jadi tukang urus mayat. Hebat. Sesuai dengan awak. Jururawat? Ya, betul. Saya sangat suka menjaga orang lain. Sushi. Kecuali sekarang, Chloe dan Laila ialah wakil kelas yang baru. Ya, dan mereka yang akan sampaikan borang rakan-rakan kita kepada guru semasa mesyuarat wakil guru. Dan mereka tu sangat... Awak macam mana, Chloe? Apa yang awak nak buat dalam hidup? Tak ada apa. Saya tak perlu buat apa-apa sebab saya memang dah kaya. Untuk soalan apa yang anda nak buat dalam hidup, awak jawab, saya nak selesaikan setiap konflik politik di planet ini untuk mewujudkan keamanan dunia dan selesaikan krisis alam sekitar. Juga gula-gula percuma untuk semua orang. Awak biar betul. Saya boleh tambah saya nak jadi kawan baik awak. Tapi kita berdua tahu tu satu pembohongan. Sama macam yang lain. Saya rasa macam hianati rakan-rakan kita dengan berikan borang mereka kepada Chloe dan Laila. Kalau Chloe dan Laila cuba nak buat jahat, kita akan cari jalan halang mereka. Percayalah. Saya percayakan awak. Awak seorang saja yang masih belum hantar. Saya masih tak pasti apa yang saya nak buat. Tak apa. Awak masih ada sedikit masa sebelum mesyuarat wakil guru. Terima kasih atas semua yang awak lakukan setakat ini, Marinette. Sama-sama, Cik Bosti. Semoga mesyuarat tu berjalan lancar. Dan sekarang, mari kita beri sokongan kepada wakil kelas awak yang baru, Laila dan Chloe. Chloe dan saya berikrar untuk mewakili awak dengan hormat semasa mesyuarat wakil guru. Bagus! Selepas awak musnahkan borang, awak isi yang baru gunakan bakat awak untuk palsukan tulisan tangan pelajar. Saya beritahu apa nak tulis. Kejap, nanti dulu. Rumit sangat penerangan untuk rancangan awak. Kita akan buat borang palsu dan kemudian kita akan hujahkannya pada mesyuarat wakil guru. Pelajar akan didaftarkan untuk kursus yang sama sekali tak sesuai dengan mereka. Tapi mereka akan marah bila mereka sedar. Tepat sekali. Dan kita akan tuduh semuanya Marinette yang buat. Oh, macam yang ayah lakukan di Dewan Bandar. Dia selalu berkata, kalau ada masalah, sentiasa salahkan timbalan awak. Supaya berhasil, Sabrina cuma perlu cakap pada masa yang tepat. Yang Marinette memaksanya untuk palsukan borang-borang tu. Dan selepas tu, kehidupan semua orang akan hancur dengan hebat. Jahat. Memang jahat sekali. Saya rasa saya tak boleh buat. Menolong Chloe tak susahkan sesiapa. Tapi ini memalsukan dokumen dan berbohong. Ini dah lain. Dia akan hancurkan orang. Awak nak tengok whistle tutut sekali lagi? Jadi buat kerja.